Hai semua, dalam video kali ini Abang Telco ingin menunjukkan cara-cara untuk upgrade subline ke masterline bagi pelan Red One. Okey, sebelum itu jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk menyokong channel Abang Telco. Okey guys, mari kita mulakan. Langkah pertama, akses borang Red One Customer Service. Okey, pertama sekali kita perlu akses borang online tersebut sama ada melalui QR code yang tertera pada skrin ataupun melalui link yang Abang Telco telah sediakan dalam description di bawah. Abang Telco cadangkan anda untuk isi borang dengan menggunakan handphone bagi memudahkan lagi proses. Okey, selepas anda scan QR code ataupun anda buka link yang Abang Telco telah sediakan di bawah, anda akan terus ke borang customer service yang anda boleh lihat pada skrin. Anda boleh menggunakan handphone ataupun komputer untuk mengisi borang ini dengan selengkapnya. Untuk langkah kedua, anda perlu mengenal pasti jenis permohonan anda. Okey, kita scroll sedikit ke bawah. Okey, dalam bahagian ini anda perlu nyatakan permohonan anda. Anda boleh memilih daripada 9 jenis permohonan. Permohonan pertama, General Enquiry. Ini kalau anda ada sebarang pertanyaan, kemusykilan, ada benda tak faham, tanya saja. Nombor 2, Sign Up Red One Postpaid. Ini kalau anda ingin daftar nombor baru ataupun untuk kekal nombor semasa anda dan bertukar kepada Red One. Ketiga, untuk upgrade ataupun downgrade pelan semasa Red One anda. Keempat, untuk terminate line ataupun terminate account Red One anda. Kelima, untuk membuat pembayaran bil ataupun untuk unbar line yang telah disuspend oleh Red One. Keenam, untuk buat semakan bil semasa. Ketujuh, untuk buat penukaran nama tuan punya akaun Red One ataupun change account ownership. Kelapan, untuk upgrade subline ke master line. Dan kesembilan, terakhir sekali, untuk mendaftarkan diri anda sebagai ejen jualan Red One. Oh ya, okey, selepas kita dah go through 9 jenis permohonan tadi, jangan lupa untuk isi nama penuh, full name, nama penuh seperti di dalam MyCard IC, nombor MyCard anda juga untuk rujukan kami, dan jangan lupa untuk tekan save form link for future usage. Okey, ini penting supaya anda dapat rujuk semula borang ini di masa depan. Okey, untuk sesi kali ini kita akan belajar cara untuk upgrade subline ke masterline bagi pelan Red One. Jadi kita klik butang nombor 8, upgrade subline to masterline, dan kita scroll ke bahagian 8. Okey, di bahagian 8, peringatan anda perlu hantar gambar IC depan belakang anda dan membuat bayaran iuran proses seperti yang tertera dalam borang. Proses penukaran subline ke masterline akan dimulakan selepas maklumat permohonan anda lengkap dan juga proses bayaran sudah dibuat. Sekarang, Abang Telco akan terangkan dengan terperinci cara untuk isi borang ini. Okey, pertama sekali, klik link proses fee. Untuk membuat bayaran, anda akan dihantar ke page bill please untuk membuat bayaran secara atas jalan. Anda boleh menggunakan mana-mana akaun bank yang disediakan. Dalam page pembayaran ini, pastikan anda isi nama, email dan juga nombor telefon yang boleh dihubungi. Jangan lupa untuk print screen bukti pembayaran untuk rujukan tim Abang Telco. Setelah selesai pembayaran, kita kembali semula ke bahagian upgrade subline to masterline Red One. Okey, bahagian nombor 2, anda perlu mengisi nombor telefon Red One yang anda ingin upgrade dari subline ke masterline. Pastikan nombor diisi dengan betul. Ketiga, current owner full name ataupun nama penuh pemilik semasa seperti dalam IC. Okey, kita scroll bawah sedikit. Kemudian nombor 4, anda perlu mengisi di ruangan nombor MyCard pemilik nombor subline dan masterline tersebut. Kelima, tekan upload untuk upload gambar MyCard depan dan belakang anda ataupun pemilik line tersebut. Saya ingin ingatkan anda untuk tidak upload gambar salinan photostat. Sila gunakan kamera phone anda untuk ambil gambar depan dan belakang. Keenam, di bahagian current owner email, anda perlulah isi alamat email yang betul bagi tujuan penghantaran bil bulanan. Ketujuh, anda perlu mengisi nama penuh pemilik akaun semasa Red One mengikut IC beliau. Dan akhir sekali, kita scroll ke bahagian paling bawah dan kita tekan butang submit on WhatsApp. Okey, langkah terakhir sekali, hantar borang dan tunggu pengesahan. Okey, selepas anda menghantar borang melalui WhatsApp, borang anda akan diterima oleh tim Abang Telco. Tim Abang Telco akan buat proses permohonan anda secepat mungkin. Anda juga akan dimaklumkan melalui WhatsApp
apabila permohonan anda telah diluluskan. Okey, setakat itu sahaja daripada Abang Telco untuk kali ini. Jika ada sebarang pertanyaan, sila tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Abang Telco untuk lebih banyak tips yang berguna di masa hadapan. Semoga bertemu dengan anda lagi di video-video yang akan datang. Okey, terima kasih guys.